Ini adalah demo bowl mockup. Bowl mockup kita upload gambar atau kita minta dia generate gambar dan dia akan berikan 20 mockup iklan dunia sebenar yang kreatif dan terang. So kita klik mula. Sila upload gambar produk yang dijadikan mockup iklan. Saya akan terus bagi 20 idea placement dunia sebenar setiap 1 dan 5 patah perkataan. Jom mula. So, kita guna gambar yang dihasilkan dalam bowl mockup tadi. Dalam bowl stopper. Ni gambar yang dihasilkan bowl stopper. Gambar power, comic vibe dengan message kuat, lindung keluarga, jangan tunggu. Billboard Digital Times Square, poster kaca lift Mall Elite, CC Bus Rapid. Okay, saya tambah info ni. Okay, nice. Alright, so kita akan pilih mana. Saya pilih dulu satu. Saya ambil nombor 19 lah. Nanti kita baca satu persatu idea dia yang lain. Okay, Billboard Digital Times Square, poster kaca lift Mall Elite, CC Bus Rapid KL Jumbo, baju kru konser rock, skrin LED stadium bola, banting tepi jalan utama, cover majalah gaya hidup, slide pembukaan YouTube Ads, trend MRT rap penuh badan, payung promoter jalan kaki, kotak penghantaran GrabFood, iklan hologram pusat beli belah, aplikasi mobile health campaign, risalah klinik kesihatan awam, papan iklan highway lebuh-raya, pintu kaca kedai farmasi, buku komen edisi kesedaran, tabung derma kios digital, layout petugas program komuniti, sarung botol air mineral. Okey, ini adalah dia akan buat gambar mockup. Okey, macam ni. Gambar mockup ni macam mana kita nak guna gambar yang dihasilkan. Gambar yang dihasilkan ni kita boleh share jadi orang nampak macam kita tak promote tapi sebenarnya kita promote. Faham tak? Dan ibarat kita nampak iklan kita berada dekat tepi highway. Lepas tu orang tangkap gambar tu, lepas tu dia share kat social media. Lebih kurang macam tu lah. Okay, tengok ni. Lindung keluarga. Jangan tunggu. Takafulhayat.com. Okay. Kita ambil yang lain pula. Kita ambil papan iklan highway lebuh raya. Kalau kita nak ubah yang lain pun boleh. Kita minta dia bagi idea lain. Satu benda lagi, jangan lupa mention kalau kita nak size lain. Dia akan buat real punya size menegak. Tapi kalau kita nak gambar 4 segi, kita bagi tahulah saiz 1 di sebelah 1. Okay, katakan saya ambil satu lagi lah. Iklan hologram pusat beli belah. Saya bagi tahu saiz 1 di sebelah 1. Saya tak tahu iklan macam ni lulus tak kalau dekat dekat billboard tepi highway tu. Tapi kalau buat macam ni kan menarik. Lain daripada kebiasaan. At least lah kita guna gambar ni seolah-olah ada tepi billboard, tepi jalan.
Okey, kita try satu lagi. Ni konon-kononnya dalam pasaraya. Okey. Ni macam ni lah. Okay, nampak realistik kan? So ini ball mockup untuk anda.